offside melalui lontaran. Bagaimana Billy? Cuba terus daripada Billy. Bagaimana terlepas? Ada ruang untuk pemain ini melakukan hantaran ke dalam kawasan penalti. Tidak dikawal pemain ini. Bagaimana? Billy mencari ruang. Bagaimana percubaan daripada Billy? Bagaimana? Masih lagi pemain Atrius mencipta ruang. Bagaimana Damian melebarkan untuk Luffy. Bagaimana percubaan daripada Luffy? Masih lagi pasukan Sadang cari ruang untuk melepaskan percubaan. Melebarkan ke sebelah kiri. Billy menanti di hadapan. Bagaimana? Masih lagi Billy. Percubaan rebatan deret. Pertahanan Atrius. Bagaimana? Cuba untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Baik daripada pertahanan. Tolakan perarakan berhampiran dan percubaan terus. Tidak dikawal pemain ini. Ada ruang untuk melepaskan percubaan. Antara daripada Damian. Bagaimana peluang untuk pasukan Atrius? Sayang. Bagaimana? Cari ruang Billy. Percubaan rebatan yang padu daripada Billy. Akhirnya terkena benteng pertahanan dan lantun. Masih lagi dalam pasukan Atrius. Bagaimana? Baik, kalau dialogkan ada ruang untuk melepaskan rebatan. Bagaimana? Hantaran untuk dikejar. Masih lagi terlepas. Ada ruang. Sayang. Lantun ke belakang Tadukai yang dilakukan. Bagaimana? Masih lagi. Dan peluang untuk Luffy. Oh. Coba untuk terus melakukan kawalan. Bagaimana? Peluang untuk pasukan Sadang tidak menjadi sudahkan. Bagaimana percubaan susulan? Dapat diselamatkan untuk pemain ini. Masih lagi. Hantaran pendek. Perarakan dan percubaan. Coba untuk mencari ruang. Masih lagi melakukan kawalan dan satu antara terus ke dalam kawasan Piletio. Hampir melebar ke sebelah kanan. Ada ruang untuk pemain ini melepaskan rebatan. Tapi dapat ditampan keluar. Baik, antara dilakukan. Umpanan sambungan ke dalam kawasan penalti. Dapat ke pemain Sadang mencari ruang dan rebatan. Baik. Untuk dikejar. Bagaimana? Masih lagi melakukan kawalan. Tolakan. Perarakan dan percubaan. Percubaannya baik. Sadang. Bagaimana? Dan rebatan. Hampir lagi. Untuk pasukan terus cari ruang. Baik dorongan. Peluang untuk pasukan. Terus sayang tertangkap offside. Sadang. Cali terus bola perarakan di sebelah kiri yang sedang menanti Damian. Terperangkap offside. Balik kepada pasukan Atrius. Dah peluang untuk pasukan Atrius. Bagaimana? Masih lagi dalam kawalan. Sayang. Tak. Taran perarakan. Masih lagi bertukar-tukar. Taran pendek dan percubaan hampir. Taran ke Neopos. Masih lagi pemain pasukan Sadang. Cali. Lampungan. Bagaimana? Dan akhirnya gol pertama. Percaya melarikan bola. Masih lagi pemain Sadang ketika ini. Dah percubaan dilakukan. Bagaimana? Pintu gol terbuka luas untuk pasukan Atrius mendapatkan gol yang kedua. Pemain pasukan Sadang. Bagaimana? Lepas pemain Sadang. Coba untuk mencari ruang. Melepasi kawalan daripada pemain pasukan Sadang. Percubaan terus. Baik sepekan ini. Antara ke Papos Tanukan.
Lepas. Dan peluang untuk pasukan Sandang masih lagi lakukan kawalan. Berjaya dihalang. Tapi dapat kembali kepada pasukan Sandang. Mencari ruang. Pendek. Perarakan percobaan rebatan yang baik. Tapi ditampan oleh penjaga Melantun di dalam kuasa sendiri dan kekesaran. Bagaimana? Itu dia. Gol penyamaan. Dan itu dia ditamatkan lebih awal aksi perlawanan persahabatan kita pada malam ini. Jadi keputusan masa penuh Notorious FC 2 Sandang FT